Rahsia kehidupan lebah. Di dunia ini terdapat satu makhluk kecil yang memainkan peranan sangat besar. Tanpa mereka, makanan manusia mungkin tidak akan sama seperti hari ini. Makhluk itu ialah lebah. Lebah dan alam semula jadi. Lebah hidup di kawasan berbunga di seluruh dunia. Mereka bergerak dari satu bunga ke bunga lain untuk mencari nektar. Dalam proses itu, mereka melakukan pendebungaan. Ini membantu tumbuhan menghasilkan buah dan biji. Kenapa lebah sangat penting? Lebah membantu penghasilan buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuhan penting. Lebih 70% tanaman makanan bergantung pada pendebungaan. Tanpa lebah, bekalan makanan dunia akan terjejas. Kehidupan dalam sarang. Di dalam satu sarang lebah terdapat ribuan individu. Setiap satu mempunyai peranan. Ratu lebah bertelur bekerja mencari makanan. Jantan pembiakan. Semua bekerja seperti satu sistem yang sangat teratur. Madu dihasilkan daripada nektar bunga. Lebah mengumpul nektar, memprosesnya dan menyimpannya dalam sarang. Madu digunakan sebagai sumber tenaga. Makanan koloni simpanan seketika musim sukar. Kelajuan dan kemampuan. Lebah boleh terbang sekitar 20 hingga 20 km per jam. Sayap mereka boleh bergerak ratusan kali setiap saat. Walaupun kecil, mereka sangat cekap dan pantas. Spesies lebah di dunia. Di dunia terdapat lebih 20,000 spesies lebah. Antara yang terkenal, lebah madu, lebah kelulut, bumblebee, lebah tukang. Setiap satu memainkan peranan penting dalam ekosistem. Lebah kelulut. Lebah kelulut unik kerana tidak mempunyai sengat. Madu mereka lebih cair dan sedikit masam. Ia sangat popular di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Hubungan dengan manusia. Manusia bergantung kepada lebah tanpa sedar. Pertanian moden sangat memerlukan pendebungaan lebah. Tanpa lebah, banyak tanaman tidak dapat menghasilkan buah.
Cabaran yang dihadapi, namun populasi lebah semakin menurun di beberapa kawasan. Antara punca penggunaan racun serangga, perubahan cuaca, kehilangan habitat. Walaupun kecil, lebah mempunyai impak yang sangat besar kepada dunia. Tanpa mereka, keseimbangan alam akan terganggu. Lebah bukan sekadar serangga. Mereka adalah penjaga alam semula jadi.